Assalamualaikum, salam sejahtera, salam maju Johor dan salam dinamik Pasir Gudang. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Fokus utama edisi kali ini. Festival layang-layang sedunia warnai langit Pasir Gudang. Deruman Johor Bike Week 2025 di Pasir Gudang. Sambutan Tahun Baru Cina peringkat Pasir Gudang disambut meriah. MOU MBPG dan Sekolah Seni Malaysia Johor berkukuh seni dan budaya. MBPG dan SPRM Johor jalin kerjasama berkukuh integriti. MBPG lancar sistem e-Cukai MBPG dan e-Strata MBPG ke arah perkasa perkhidmatan digital. Ramah mesra Datuk Bandar bersama Persatuan Penjaja Kawasan Pentadbiran MBPG. Datuk Bandar sertai masyarakat perangi denggi di Zon Mawar. Bersama saya, Mat Yasir, dalam Buletin Dinamik edisi Februari 2025. Festival Layang-Layang Sedunia Pasir Gudang 2025 kembali lagi dengan edisi ke-27 yang berlangsung penuh warna-warni dan kemeriahan. Pelbagai aktiviti menarik telah diadakan termasuk program keagamaan, pertandingan seni serta persembahan budaya yang memukau ribuan pengunjung dari dalam dan luar negara. Selepas 5 hari berlangsung, Festival Layang-Layang Sedunia Pasir Gudang 2025 telah berjaya menghimpunkan lebih 300 peserta dari dalam dan luar negara. Festival ini terus menjadi platform memartabatkan seni permainan tradisional di peringkat global. Festival Layang-Layang Sedunia Pasir Gudang 2025 melaburkan tirainya dalam satu majlis penutupan rasmi yang berlangsung di Grand Ballroom Amansari Resident Resort. Majlis turut menyaksikan penyampaian hadiah kepada para pemenang dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan festival kali ini. The people are so friendly. Everybody's got a smile and they want to fist bump. The scope of the festival, it's huge. We don't have kite festivals like this at home. The other thing I would like to say is that it's lovely that people here have a kite culture. Manfaat dari festival layang-layang ni dapat jalan-jalan dengan mak saudara. Memang tahun-tahun lah akan jalan-jalan dengan family. So saya rasa sangat baguslah penganjuran festival layang-layang ni dan perlu diteruskan setiap tahun. Kat sini ada macam-macam, ada jual macam-macam benda, ada a lot of services juga kat sini. Kalau korang nak dapatkan ada nampak macam booth Celcom DG, Unify lah, Astro TV pun ada buka booth kat sini. So it's not only about food and drinks. Semua pengunjung yang hadir ke festival layang ni memulai manfaat dan bergembira lah. Okay? So kita meraihkan aktiviti yang dilaksanakan, semoga ukhuwah kita terjalin dengan lebih rapat. My feelings about Pasir Gudang, when I came for the first time, it was very, very new and actually really overwhelming. There is so much. I think Pasir Gudang has a good claim to be number one in the world for the kites. Selain itu, Johor Bike Week 2025 kembali lagi. Acara tahunan yang menghimpunkan peminat motosikal seluruh negara ini berlangsung selama 3 hari di Pasir Gudang. Program yang berlangsung dari 21 hingga 23 Februari 2025 ini bukan sahaja menjadi medan pertemuan komuniti pemotoran tetapi turut mempromosikan Pasir Gudang sebagai destinasi pilihan bagi aktiviti sukan bermotor. Acara ini dianjurkan oleh Johor Bikers dengan kerjasama WB XAZ Event Management dan telah menarik ribuan pengunjung sejak hari pertama. Tidak hanya motosikal berkuasa tinggi, Johor Bike Week 2025 turut menampilkan motosikal kapcai yang menjadi pilihan ramai penunggang harian. Pengunjung dihiburkan dengan persembahan muzik sambil menikmati pameran motosikal dan pelbagai gerai aksesori pemotoran. Kemuncak acara adalah sesi cabutan bertuah di mana hadiah Grand Prize sebuah Yamaha RXZ menjadi rebutan ramai. Hadiah disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Mustafa Kamal bin Datuk Haji Samsudin, Datuk Bandar Pasir Gudang. Buat kapcai dia, iaitu kami telah menerima sebanyak 600 yang nak join motor show kita.
So, alhamdulillah apa yang kita nampak dia telah berjaya. Dan lagi satu saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Bandar Pasir Gudang, Datuk Haji Mustafa sebab sudi datang untuk merasmikan program Johor Bike Week 2025. Dan tak lupa juga saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Alif, Majlis Belia Negeri Johor, iaitu kawan saya. Berita seterusnya, Majlis Sambutan Tahun Baru Cina peringkat Pasir Gudang 2025 berlangsung meriah dengan pelbagai acara kebudayaan dan simbolik. Majlis yang dianjurkan oleh MBPG ini telah diadakan di Ecotropic Gallery, Kota Masai. Ikuti laporan selanjutnya. Majlis dimeriahkan dengan persembahan tarian naga dan singa serta tarian kebudayaan oleh pelajar SJKC Ladang Gerisik yang memukau para hadirin. Seterusnya, kemuncar acara adalah sisi simbolik perasmian melalui jamuan Yisang dan penulisan kaligrafi yang membawa maksud ular bertuah menyambut Tahun Baru Cina, rakyat jelata menyambut keberkatan. Majlis ini bukan sahaja mengeratkan hubungan masyarakat majmuk, malah mencerminkan semangat perpaduan di Pasir Gudang. Tahun ini adalah tahun ular. Jadi merupakan juga salah satu tahun yang sentiasa mempunyai cabaran. Tetapi dengan sifat cekal dan tabah di kalangan masyarakat Pasir Gudang, saya rasa segala cabaran dan masalah akan ditangani. Jadi saya berharap penduduk di sekitar Pasir Gudang akan terus maju, makmur, sejahtera dan sentiasa hidup dalam keadaan yang harmoni. Saya mengucapkan selamat Tahun Baru Cina 2025 kepada semua kaum yang berada di Pasir Gudang. Gongsi fa cai, wan si ru yi. Dalam pada itu, Majlis Bandaraya Pasir Gudang terus memperkukuhkan jaringan strategik dalam bidang seni dan budaya. Satu memorandum persefahaman telah dimaterai antara MBPG dan Sekolah Seni Malaysia Johor dalam satu majlis yang berlangsung di Menara Aqabah pada 21 Februari 2025. Majlis menandatangani MOU ini menyaksikan Yang Berhormat Datuk Haji Mustafa Kamal bin Datuk Haji Samsudin, Datuk Bandar Pasir Gudang mewakili MBPG, sementara Sekolah Seni Malaysia Johor diwakili oleh pengetuanya Yang Berbahagia Encik T. Tiam Chai. Kerjasama ini bertujuan memperkukuhkan hubungan dalam usaha membangunkan seni, budaya dan kreativiti di Pasir Gudang. Dengan termeterainya MOU ini, Pasir Gudang bakal menyaksikan lebih banyak program seni dan budaya yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat setempat. MOU ini bertujuan untuk merapatkan hubungan dan kerjasama strategik dalam konteks pendidikan, seni, kebudayaan dan penyelidikan dalam usaha memajukan Pasir Gudang bersempena dengan Discovery Pasir Gudang dan Tahun Melawat Pasir Gudang dan Johor 2026. Kita yakin dan percaya usaha situasi menang-menang ini mampu menggembeling tenaga antara Majlis Bandaraya Pasir Gudang dengan Sekolah Seni untuk kebaikan bersama dan komuniti setempat daerah Pasir Gudang. Kita teruskan dengan berita berikutnya. Majlis Bandaraya Pasir Gudang sentiasa beriltizam dalam usaha membanteras rasuah menerusi pelaksanaan program Ikrar Bebas Rasuah. Majlis yang diadakan di Dewan Muafakat Taman Mawar ini turut mendapat kerjasama daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Negeri Johor. Selain itu, MBPG turut mengukuhkan budaya integriti dengan melantik 34 ejen integriti di setiap jabatan, bahagian dan unit. Ejen-ejen ini berperanan memastikan pemahaman yang mendalam mengenai dasar-dasar berkaitan integriti serta menjadi sumber rujukan bagi warga kerja MBPG. Sesi lafaz ikrar bebas rasuah kemudiannya diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Haji Mustafa Kamal bin Datuk Haji Samsudin, Datuk Bandar Pasir Gudang, sebelum disusuli dengan gimik perasmian iaitu sesi menandatangani ikrar bebas rasuah yang disaksikan oleh Yang Berbahagia Datuk Timbalan Pesuruhjaya Haji Azmi bin Haji Alias, Pengarah SPRM Negeri Johor. Di samping itu, Majlis Bandaraya Pasir Gudang terus komited dalam memperkasakan perkhidmatan digital dengan melancarkan dua sistem baharu iaitu e-Cukai at MBPG dan e-Strata at MBPG. Kedua-dua sistem ini bertujuan meningkatkan kecekapan pengurusan strata dan pembayaran cukai harta secara dalam talian. Datuk Bandar Pasir Gudang dalam ucapannya menegaskan bahawa e-Cukai at MBPG merupakan satu langkah penting ke arah transformasi digital dalam pentadbiran cukai harta. Melalui sistem ini, pembayar cukai boleh mengakses maklumat mereka, mengemaskini data peribadi serta membuat pembayaran secara dalam talian dengan lebih mudah dan pantas.
Antara kemudahan utama yang disediakan oleh sistem ini adalah kemudahan mengemaskini maklumat. Pembayar cukai boleh mengemaskini maklumat peribadi mereka seperti alamat surat menyurat, nombor telefon, email mereka pada bila-bila masa untuk memastikan rekod yang sentiasa tepat dan terkini. Yang pentingnya, pihak MBPG senang untuk menghubungi mereka sebagai pembayar cukai dalam kawasan MBPG. Selain itu, penyelesaian masalah secara langsung. Sekiranya terdapat sebarang kesulitan atau kemuskilan berkenaan cukai harta, sistem ini juga dapat menghubungkan pembayar cukai dengan kaki tangan MBPG melalui email cukai maupun WhatsApp cukai MBPG dengan jaminan sebarang pertanyaan akan dijawab dalam tempoh 2 hari bekerja. Pembayaran cukai secara dalam talian. Pembayar cukai kini dapat menjelaskan bayaran cukai mereka dengan mudah melalui sambungan terus kepada perkhidmatan bayaran dalam talian yang sedia ada, menjadikan proses pembayaran lebih pantas dan efisien. Maklumat terkini. Sementara itu, e-Strata@MBPG bakal dikuatkuasakan sepenuhnya pada Mac 2025. MBPG merupakan pihak berkuasa tempatan pertama di Johor yang mengintegrasikan Pesuruhjaya Bangunan, Pemaju, Badan Pengurusan Bersama serta Perbadanan Pengurusan. Dengan sistem ini, pemilik petak dan pengurusan bangunan dapat berinteraksi serta mengakses maklumat dengan lebih pantas dan telus sekaligus meningkatkan kecekapan serta pematuhan kepada Akta Pengurusan Strata 2013. Okey, pada hari ini kita telah melancarkan satu sistem e-Strata@MBPG di mana sistem ini telah mengintegrasikan antara pihak COB dan juga pihak JMB dan juga MC serta pihak pemaju, di mana sistem ini adalah dapat membantu pihak COB untuk memantau daripada segi pelaporan minit mesyuarat serta tentang penyata kewangan beraudit pihak JMB dan juga MC di kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Pemantauan ini adalah sangat penting di mana kita dapat memastikan pihak JMB dan juga pihak MC melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh pemilik-pemilik petak. Untuk makluman semua, di kawasan Majlis Bandaraya Pasir Gudang telah saban hari meningkat daripada segi pembangunan strata, di mana sehingga kini pemilik petak. Kita beralih ke berita berikutnya. MBPG menegaskan komitmennya dalam menyokong sektor penjaja melalui pelbagai inisiatif dan usaha penambahbaikan. Dalam program Ramah Mesra Datuk Bandar bersama Persatuan Penjaja yang berlangsung pada 6 Februari 2025, Datuk Bandar Pasir Gudang, Datuk Haji Mustafa Kamal bin Datuk Haji Samsudin menzahirkan penghargaan kepada penjaja atas sumbangan mereka dalam merancangkan ekonomi tempatan. Datuk Bandar Pasir Gudang turut menekankan kepentingan kebersihan dalam perniagaan penjaja dengan menegaskan bahawa kebersihan bukan sahaja mencerminkan imej perniagaan tetapi juga mampu menarik lebih ramai pelanggan. Beliau menegaskan bahawa kejayaan usaha ini memerlukan kerjasama erat antara penjaja dan pihak berkuasa tempatan. MBPG sentiasa terbuka untuk menerima maklum balas serta cadangan dalam mencari penyelesaian terbaik demi kemajuan sektor penjaja di Pasir Gudang. Perjumpaan yang diadakan oleh pihak Majlis Bandaraya Pasir Gudang ini pada sudut pandangan saya sangat bermakna dan kemungkinan besar akan menjadi satu perubahan paradigma yang baik kepada kemajuan ataupun identiti Pasir Gudang ini selaku satu identiti bandaraya dan juga khusus kepada para peniaga penjaja kecil di kawasan Pasir Gudang. Di antara perkara fokus yang disampaikan oleh Datuk Bandar adalah untuk mewujudkan satu jatuangkuasa kerjasama di antara pihak Majlis Bandaraya Pasir Gudang bersama persatuan-persatuan peniaga penjaja di kawasan Pasir Gudang. Dan inilah sebenarnya merupakan satu faktor utama yang patut diwujudkan selama ini, selama kita dah merdeka 67 tahun. Idea yang bernas dan sangat baik ini perlu direalisasikan dengan secepat mungkin agar kerjasama yang baik ini dapat kita padukan dalam memperkasakan atau memajukan bukan saja di pihak golongan para peniaga penjaja kecil di Pasir Gudang, tetapi paling penting juga sebagai satu bandaraya, Pasir Gudang ini sebagai satu bandaraya dapat ditingkatkan imej identitinya dan seterusnya secara tidak langsung akan meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat setempat di Pasir Gudang ini. Diharaplah dengan adanya sesi Ramah Mesra ini,
semua penjaja ataupun persatuan-persatuan dapatlah apa yang dibincangkan sebentar tadilah. Tapi saya mohon kepada majlis dan juga Datuk Bandar dapat mengotakanlah apa yang dipersetujui ataupun dijanjikan oleh untuk penjaja-penjaja serta persatuan-persatuan di bawah Majlis Pasir Gudang. Berita seterusnya, program Zon Mawar Bersih, anjuran JKPZ Zon Mawar dan Kombi Mawar dengan kerjasama MBPG telah diadakan sebagai langkah proaktif membanteras pembiakan nyamuk Aedes serta mencegah penularan wabak denggi. Majlis perasmian disempurnakan oleh Datuk Bandar Pasir Gudang Yang Berhormat Datuk Haji Mustafa Kamal bin Datuk Haji Samsudin bersama Ketua Whip Ahli Majlis MBPG merangkap pengerusi JKPZ Zon Mawar yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Amin bin Ahmad. Dalam program ini, Datuk Bandar turut mengadakan lawatan dan rondaan di sekitar Zon Mawar bagi meninjau keadaan persekitaran serta mengenal pasti langkah-langkah yang boleh diambil bagi meningkatkan tahap kebersihan dan mencegah penularan denggi. Berbagai aktiviti dijalankan sepanjang program, termasuk gotong royong pembersihan, pemeriksaan sarang nyamuk serta sesi kesedaran bahaya denggi oleh Kombi Mawar. Usaha ini bertujuan memastikan kawasan Zon Mawar bebas daripada ancaman nyamuk Aedes sekaligus mengurangkan risiko jangkitan denggi. Pihak jawatankuasa telah bersetuju untuk pastikan bukan setakat kes demam denggi saja, tapi berkaitan dengan keseluruhan kebersihan di dalam Zon Mawar. Sebab itu program ini dinamakan program Zon Mawar Bersih. So kita fokus kepada semua sekali berkaitan aspek kebersihan. Paparan itu mengakhiri perkembangan Buletin Dinamik bagi edisi Februari 2025 kali ini. Saudara-saudari sekalian, izinkan saya untuk berkongsi. Ramadan datang membawa cahaya, kedamaian dan keberkatan. Sambutlah dengan hati yang ikhlas dan penuh keimanan. Saya, Mat Yasir, teruskan menonton Buletin Dinamik edisi akan datang. Jangan lupa tonton Kapsul Ramadan Tausiah Jiwa yang bakal membawa anda menelusuri sirah Rasulullah di semua platform digital MBPG sepanjang bulan Ramadan. Buletin Dinamik Pasir Gudang ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak kepada seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam. Semoga Ramadan kali ini menjadi lebih bermakna dan diberikan keberkatan dalam setiap amalan yang dilakukan. Sebelum berpisah, saya tinggalkan anda dengan kemeriahan Festival Layang-Layang Sedunia Pasir Gudang 2025. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Pasir Gudang, Pasir Gudang, Pasir Gudang, Festival Layang Kasar dari pelosok benua, dari seluruh dunia. Pasir Gudang masyurkan layang kasar. Pasir Gudang, Pasir Gudang, Pasir Gudang, Festival Layang Kasar dari pelosok benua, dari seluruh dunia. Pasir Gudang masyurkan